Pernah tak setiap kali tidur anda rasa penat walaupun dah tidur lama? Mimpi pelik datang berulang kali. Ada yang mengajar, ada yang menakutkan, malah ada yang membuatkan anda terjaga dalam ketakutan. Persoalannya, adakah itu sekadar mimpi biasa? Baik, kita akan teruskan. Dalam pengalaman para perawat, terdapat beberapa gejala yang sering berlaku ketika seseorang tidur. Antaranya ialah mimpi buruk yang berulang-ulang seperti mimpi dikejar binatang buas, disakiti seseorang, melihat makhluk menyeramkan, atau mimpi yang membuatkan hati rasa resah, gelisah dan apabila terjaga. Ada juga yang tidur sambil berjalan, bercakap-cakap, ketawa atau menangis ketika tidur dan juga bersilat. Sebahagian orang mengalami pergerakan refleks yang kuat seperti kaki menendang, tangan memukul atau badan tersentak secara tiba-tiba. Selain itu, ada yang sering bermimpi jatuh dari tempat tinggi, gigi berlaga ketika tidur atau mengalami mimpi berkaitan hubungan intim secara berulang-ulang sehingga berlaku dengan terlalu kerap. Namun ingat, tidak semua gejala ini bermaksud gangguan jin. Ia juga boleh berpunca daripada faktor kesihatan dan psikologi. Tetapi jika ia berlaku berulang kali sehingga mengganggu ketenangan hidup, jangan abaikan. Carilah panduan dan nasihat daripada mereka yang berilmu. Pergilah hospital dulu, cek dulu klinik, kan. Kita kena ada satu orang panggil ikhtiar dulu. Ikhtiar dulu klinik hospital dulu, baru kita buat rawatan Islam, baru kita cek. Tengok, kita sama-sama pergi. Jangan kita harapkan rawatan Islam dan kita terlalu taksub dengan jin dan semua berkait dengan jin je. Tetapi dengan masalah kesihatan kita pun tak terjaga, kita duk salahkan jin. Itu adalah masalah kita, bukan masalah jin, insya-Allah. Okey, kalau anda dapat sesuatu hari ni, tolong bantu kita untuk share video ni sebanyak yang mungkin dan repost sebanyak yang mungkin. Semoga boleh beri manfaat kepada orang lain, serta jangan lupa komen jika ia berlaku pada diri anda. Insya-Allah, saya Wan Zulprai. Kita jumpa lagi. Selawat sampai mati, selawat sampai jumpa Nabi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.